الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mengambil petunjuk Al-Quranul Karim daripada firman Allah Ta'ala, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Surah Al-Ahzab. Dan tatkala orang-orang yang beriman melihat kedatangan bala tentera Ahzab, tentera bersekutu, lalu mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Benar Allah dan Rasulnya berjanji untuk menguji kita. Tidaklah menambah kepada mereka melainkan keimanan dan Islam yang lebih kuat. Di antara orang-orang yang beriman itu, ramai lelaki yang benar janji mereka kepada Allah untuk mempertahankan Islam dan meninggikannya. Ada kerana mereka yang telah mati syahid kerana mempertahankan Islam. Ada kerana mereka yang menunggu giliran untuk mati. Mereka tidak mengubah janji mereka sekali-kali. Sebab turun ayat ini bersempena dengan cerita pada tentera Ahzab, tentera bersekutu yang ditubuhkan oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW. Kaum yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita minta dalam tiap-tiap rakaat sembahyang, ghairil maghdubi alaihim, wahai Tuhan jangan jadikan aku orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka ialah orang-orang Yahudi yang tahu berkenaan dengan kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab mereka, diberitahu oleh nabi-nabi mereka. Malangnya apabila datang Nabi Muhammad, mereka menjadi musuh dan penentang Islam. Hanya sedikit sahaja kerana mereka yang beriman, semata-mata kerana dengki dan semangat ta'assub perkauman, Allah memilih Nabi akhir zaman dari bangsa Arab
bukan berbangsa Yahudi Bani Israel. Ramai yang tidak beriman ini merancang untuk menentang Islam, sehingga peringkat membunuh Nabi SAW dengan segala cara, dengan sihir, dengan racun. Yang paling bahaya ialah menubuhkan bala tentera. Apabila mereka pergi ke Mekah, memberi semangat kepada pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah yang kafir itu supaya menentang Nabi SAW, dengan mengatakan bahawa perjuangan Nabi salah, perjuangan kaum muslim itu benar, dikumpulkan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain, Ghatfan dan lain-lain lagi, sehingga mereka berjaya menubuhkan bala tentera yang besarnya 10.000 bala tentera, yang lebih ramai daripada jumlah orang-orang Islam semuanya, dicampur lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang tua. Jumlah yang berlipat kali ganda untuk menyerang Madinah, menjatuhkan kerajaannya, menghancurkan Islam, membunuh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Namun Allah Ta'ala telah menyelamatkan umat Islam dengan petunjuknya, dengan pertolongannya yang luar biasa. Bala tentera Ahzab dibinasakan oleh Allah, yang kita ulangi pada tiap-tiap takbir hari raya, sama hari raya puasa, hari raya atau raya haji. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah menghancurkan bala tentera Ahzab dalam keadaan keesaannya Allah itu. Semua cerita dalam Quran bukan satu hiburan, bukan satu cerita untuk sedap didengar sahaja. Quran adalah kitab petunjuk daripada Allah. Cerita yang ada dalam Quran itu akan berulang di sepanjang zaman, kerana Quran itu hudal linnas, petunjuk kepada manusia di sepanjang tangan zaman, akan berlaku setiap masa. Kita perlu sedar, dan banyak orang Islam tak sedar bagaimana jatuhnya kerajaan Islam 100 tahun yang lalu. Jatuhnya Khilafah Uthmaniyah sekarang genap 100 tahun. Hasil daripada perancangan bala tentera Ahzab, orang-orang Yahudi yang menubuhkan pertubuhan Zionis bersama dengan kaum Salibiyah Kristian dan kaum yang lain, mengambil peluang daripada kelemahan yang ada pada orang Islam, kejahilan yang ada dalam agama mereka. Mereka mengambil peluang daripada umat Islam yang berbeza bangsa dan kebangsaannya, yang berbeza mazhab, dalam keadaan semua mazhab itu adalah Islam, dan berbeza firqah. Firqah ialah kumpulan yang keluar daripada Islam, yang telah sesat. Berbeza negeri, mereka jadikan perbezaan ini untuk melaga-laga dan melemahkan umat Islam. Daripada kelemahan kerajaan Uthmaniyah di peringkat yang akhir, sehingga jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, negeri-negeri Islam dijajah lepas satu-satu. Negeri-negeri Islam dibahagikan sesama kuasa-kuasa penjajah barat, dibahagikan kalangan mereka macam membahagi pesaka. Ada negeri-negeri Islam di bawah naungan British, di bawah naungan Belanda, di bawah naungan Perancis, di bawah naungan Itali, di bawah naungan Soviet Komunis dan Cina Komunis. Umat Islam dalam keadaan yang sangat lemah, dan mereka lancarkan serangan pemikiran untuk merosakkan pegangan agama umat Islam, sehingga ajaran Islam dirungkai. Berlaku apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam sabdanya, la yunqadanna ural islami urwatan urwatan, wa kullama intaqada urwatun tasabbasa an-nasu billati taliha,
Fawalhunna naqda al-hukmu. Ikatan yang mengikat ajaran Islam akan dirombak satu demi satu. Bila tali ikatan dirombak, menyebabkan orang Islam jadi berterabur, berterai belai. Mereka bergayuk dan bergantung dengan simpulan yang masih ada. Simpulan yang pertama dirombak ialah simpulan kuasa politik pemerintahan. Yang paling akhir ialah sembahyang. Kita saksikan hari ini, simpulan kuasa politik pemerintahan ini telah dilupakan oleh orang Islam. Orang Islam menganggap politik ini kotor. Padahal politik adalah paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang berjaya memerintah dengan Islam yang adil mendapat naungan yang pertama pada hari kiamat kelak. Tapi orang Islam menganggap ini sesuatu yang kotor. Mereka meninggalkan politik pemerintahan, menyebabkan kuasa politik pemerintahan diambil alih oleh orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang yang jahil berkenaan dengan Islam. Dalam keadaan lemah, yang tinggal semayang di masjid saja, haji, puasa zakat saja, nikah kahwin saja, yang tinggal bagi pesaka saja. Kuasa pemerintahan lemah kepada orang Islam. Namun Allah Ta'ala tidak mengizinkan cahaya Islam itu padam. Cahaya Islam tetap bersuluh dan nyala dengan hebat. Allah Ta'ala lakukan kebangkitan semula umat Islam. Di zaman mutakhir ini, adanya orang yang berjuang untuk menegakkan semula kuasa pemerintahan Islam. Di negeri-negeri umat Islam, berlakunya kemenangan revolusi Islam di Iran. Walaupun dalam mazhab Syiah, mereka menegakkan Islam pemerintahannya. Dan berlaku kebangkitan yang sangat hebat di Palestin yang disebut oleh Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi qa'imin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan tetap ada kalangan umatku satu kumpulan yang bangun untuk menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dilemah, diperlakukan, dihapuskan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka, yang tidak rodi terhadap mereka, kecuali mereka menghadapi sedikit kesusahan sehingga datangnya kemenangannya dijanjikan oleh Allah. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah kumpulan itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis." Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Kebangkitan kumpulan Islam, Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah, dan Tanzim Jihad yang menegakkan semula Islam di Palestin. Mereka menghadapi tentera Israel yang kuat dan ganas dengan senjata-senjata moden, pada awalnya dengan kayu dan batu sahaja. Dengan bantuan Iran yang sudah bangkit, mereka mendapat bantuan senjata. Mereka menang pilihan raya di Palestin. Hamas berjaya menang pilihan raya, tetapi tak dibenarkan menubuhkan kerajaan. Dia beri kepada golongan minoriti yang sekular, yang tak menegakkan Islam, untuk memerintah Palestin. Hamas terpaksa bertahan di Gaza, menegakkan pemerintahan Islam. Gaza telah dikepung segenap penjuru, dikepung ekonominya, dikepung pentadbirannya, dikepung medianya, macam dalam penjara. Gaza yang sangat kecil, tak sampai 100 km persegi, yang sangat kecil dikepung, dibelasah dalam penjara yang besar di Gaza. Mereka tidak boleh dikalahkan. Makin hari makin kuat, maka tertubuh pada tentera Ahzab yang disebut dalam Quran. Kalau Ahzab di zaman Nabi SAW, Allah Ta'ala menguji orang Islam. Hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Di sana orang beriman telah diuji oleh Allah di Madinah bila tentera Ahzab mengepung, menyebabkan dalam orang Islam sendiri, bukan sahaja orang Yahudi dan musyrikin yang bermusuh,
muncul kalangan orang Islam golongan munafik yang berpura-pura Islam. Golongan yang lemah imannya, tak mau bersama berjuang dengan Nabi. Golongan yang bercakap-cakap untuk melemahkan orang Islam. Jangan lawan, sebab bila-bila tak menang. Golongan yang duduk saja, yang tak bakit berjuang. Muncul golongan-golongan ini. Hari ini kita saksikan tentera Ahzab ditubuhkan oleh Zionis yang dapat menguasai kuasa-kuasa besar dunia, menguasai kuasa besar Amerika, negara-negara Eropah. Kumpulan Ahzab yang baru mempunyai kekuatan ekonomi dan senjata yang paling hebat dalam dunia. Mereka sedang berkumpul untuk mengepung Palestin bagi menentang kebangkitan rakyat Palestin pada hari ini. Macam tentera Ahzab yang datang mengepung Madinah. Maka Allah telah memecah orang Islam. Ada orang Islam yang bangkit berjuang bersama dengan Palestin. Orang awam di negeri-negeri Islam banyak yang menyokong Palestin. Termasuk kumpulan-kumpulan Islam di negeri Islam dalam segala mazhabnya bangkit mempertahankan Palestin. Dan di sana ada golongan munafik macam di Madinah juga yang bergabung dengan musuh-musuh Islam untuk mengalahkan Islam di Palestin. Di sana golongan yang bercakap-cakap, al-munammitun, yang bercakap-cakap untuk melemahkan orang Islam, yang memperli, yang membelekeh kebangkitan rakyat Palestin. Golongan yang duduk saja, tak mahu bangkit berjuang. Didedahkan oleh peristiwa apabila pemimpin Hamas Al-Syahid Ismail Haniyah gugur, dibunuh oleh Israel di Tehran. Ada negara Islam yang ucap takziah. Ada negara Islam yang nak ucap takziah pun tak berani. Tak berani nak ucap takziah. Yang tak cakap. Ada negara Islam yang bergabung dengan Zionis untuk berdamai bagi menyelamatkan Israel daripada dikepung oleh orang Islam yang bangkit pada hari ini. Apa yang berlaku adalah ujian yang ditunjukkan oleh Quran. Umat Islam hendaklah jadi Quran itu lampu suruh dalam perjalanan hidup kita. Lampu suruh yang terang menunjukkan kepada kita iman yang sebenar, munafik, iman yang bohong, iman yang palsu. Hanya mereka iman yang sebenar saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Asmana an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fa ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Adakah manusia mengira sudah cukup mereka bercakap kami telah beriman, kami telah Islam, padahal mereka tidak diuji oleh Allah. Sesungguhnya kami Allah telah menguji umat-umat zaman dulu. Berlaku ujian itu, maka terdedahlah mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang bohong saja beriman. Barakallahu lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Hisablah diri masing-masing, hisab Islam diri kita ini, kepercayaan hati kita, amalan kita, perangai kita, adakah menepati ajaran Islam atau tidak. Pertahankan Islam dalam diri kita, keluarga kita dan negara kita. Hanya Islam sahaja penyelamat dunia dan akhirat. Penduduk yang benar bahagia di dunia dan syurga di hari akhirat. Yang lain daripada Islam menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa tunjuk petunjuk dan rahmat Islam kepada kita, yang berjasa besar, Nabi kita Muhammad SAW, dengan sentiasa berselawat kepadanya. Kerana firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha 10." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nanti Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi kita kena salam kepada Nabi, kerana selawat kita disampaikan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melayakkan kita mendapat syafaat pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر للإسلام والمسلمين والمظلومين والمستضعفين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس وفي غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي إيران وفي بنغلاديش وفي كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وصدق رميهم اللهم تقبل شهداءهم واشفي جرحاهم ومرضاهم وفرج أسراهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.